Saya takkan cakap benda tu lah. Okay. Ada lagi cerita seram? Ada, tapi take 5 ke? Kita take 5 kita sama Azad. Banyak lagi guys cerita seram yang menanti anda. Kita kembali selepas ni guys. Hello, hi guys, welcome back to Sembang Seram bersama dengan pengawit mayat Embalmer Puan Zai. Okay guys, Kak Zai, Saya cerita tadi dah terlalu berat sangat. Okay, kita masuk cerita yang kedua. InsyaAllah. Okay, nak tahu apa? Kak Zai boleh cerita je, kisah seram lagi. Okay. Yang pengalaman saya. Sebelum saya masuk kisah seram, saya nak tanya sikit lah pasal Embalmer ni. Part mana yang Kak Zai peleceh nak buat benda ni? Leceh nak buat benda ni. Leceh sebab kita tahu ada step-step dia. Tempat yang saya nak tahu paling leceh. Aduh, tak best lah. Okay. Tak dinafikan lah.